jadi sampah. Jangan buang dulu. Kenapa? Lebih baik kita hasilkan produk yang boleh menggantikan tenaga. Orang Malaysia buang 36,699 ton sampah sehari tau. Pada masa kini, masalah pembuangan sampah semakin meruncing, terutamanya sampah yang sukar diuraikan seperti CD lama, straw plastik dan getah. Bahan-bahan ini sering dibuang begitu sahaja dan akhirnya mencemarkan alam sekitar. Sedangkan, dengan sedikit kreativiti, bahan terbuang ini sebenarnya boleh dikikar semula dan diberi nafas baharu. Maka, kami tampil dengan satu idea inovatif iaitu menghasilkan kipas manual menggunakan sepenuhnya bahan terpakai. Projek ini bukan sahaja membantu mengurangkan sampah, malah mendidik masyarakat tentang kepentingan kikar semula dalam kehidupan seharian. Kami ialah menghasilkan kipas manual yang diperbuat daripada bahan terpakai seperti CD, straw kertas, getah, magnet tetap dan wayar konduktor. Kipas ini bergerak secara manual dan turut dilengkapi dengan galvanometer untuk menunjukkan pergerakan menghasilkan tenaga elektrik secara kecil. Dari sudut sains, projek ini mengaplikasikan konsep tenaga kinetik yang ditukar kepada tenaga elektrik melalui pergerakan putaran. Selain itu, kami juga menggabungkan prinsip induksi elektromagnet di mana pergerakan magnet di sekitar wayar konduktor menghasilkan arus elektrik yang dapat dikesan oleh galvanometer. Inilah cara kami menggabungkan inovasi kikar semula dengan konsep sains yang sebenar. Untuk menghasilkan projek ini, kami menggunakan beberapa bahan utama iaitu sekeping CD, sebatang straw kertas, satu penutup botol plastik, beberapa gelang getah, sebiji magnet tetap, satu paku payung, sedikit wayar konduktor dan sebuah galvanometer. Semua bahan ini merupakan bahan yang mudah didapati dan murah. Anggaran kos keseluruhan bagi projek ini hanyalah sekitar 3 ke 4 ringgit sahaja. Dengan bajet yang rendah, kami berjaya mencipta satu inovasi yang menarik dan berfungsi. CD ini berpusing dengan batuan getah gelang yang disambung pada penutup botol plastik di tengah dan dililit pada straw keras yang bertindak sebagai pemegang kipas. Wayar konduktor dililit pada straw keras. Bila CD berpusing, magnet akan menyentuh wayar konduktor dan menghasilkan arus elektrik melalui prinsip aruhan elektromagnet. Galvanometer digunakan bagi mengesan sama ada arus elektrik berjaya dicana atau tidak. Wah, bagus juga idea ni. Saya setuju. Tak sangka bahan terbuang boleh menghasilkan tenaga. Dengan adanya produk ini, kita boleh menghasilkan tenaga elektrik dengan hanya menggunakan CD yang berpusing.